Ni nak tunjuk kayu uniform baru kita. Dengan t-shirt baru kita, uniform baru sampai. Ni kita pakai apa ni, tailor lain dah pernah dah. Tailor lain, tailor baru. Ada quality tetap betul. Ni kita punya uniform kat Rich Tailors ni custom tau. Dia bukan beli yang dekat supermarket. Besar ni budak mana ni? Besarnya bukan besar. Ni kita punya ni ialah kita embroidered, bukan tempik macam best sekolah tu cantik lah, cincin. Kita embroidered ini daripada sulam panggil sulam dan besarnya. Lepas tu ni pun embroidered ni kita punya apa ni, tagline skills reimagined ya. Lepas tu ya Allah, ni berapa XL? 3XL. Ada juga, jangan orang terkejut, ada juga budak yang pakai 4XL sebab makanan di Malaysia dulu murah. Dan sekarang dia mahal sikit. Lepas tu yang belang-belang ni kita punya seluar. Seluar dia, apron dia. Ni, hari tu kita bagi apa ni? Hari tu kita bagi round neck t-shirt. Ini t-shirt yang terbaru. Ni halus pula. T-shirt yang terbaru kita pakai collar, kita bagi collar t-shirt. Ini XS pada anak kecil. Juga embroidered. So what we giving here is we giving quality, bukan yang calang-calang kali-kali. Tadi kalau kita dah tunjuk Chef Unique, seluar, saya tunjuk dalam jelas seluar dengan apa dia, t-shirt yang cantik tu, t-shirt baru tu. Budak-budak ataupun pelajar-pelajar yang masuk juga akan dibekalkan dengan 3 buah buku teks, di mana semuanya dalam sini kertas penerangan, semua dah kita dah bukukan. Tak payah nak foto-foto setek, semua dah. Level 2, tengok tebal. Level 3 dan juga untuk level 2, level 3 kita sertakan salin buku dan sepi. Semua dah sepi dah dalam sini, tak payah nak tulis, nak salin, nak fotokopi, semua dah lengkap dalam sini. Okey, selain pada tu, kita bekalkan juga students dengan paring knife. Brand QWare, bukan Cak Kiwi ya. Bukan beli pasar malam, ini special order, tengok tu. Kita pakai yang tahan lama, tahan lasak. Dan juga pada masa yang sama dia untuk commercial use. Hotel-hotel pun pakai ini. Kita juga bagi, this is one of the best pillars. Senang sangat pakai. Juga kita bagi wooden spoon. Ada metal skewer. Ni kalau budak-budak lambat datang lambat datang kelas, lambat buat kerja, cikgu-cikgu cucuk main ni senang. Dan kita ada colored knife. Colored knife kita dengan wooden handle. Boleh berjalan budak juga. Wooden spoon yang solid, yang bukannya calang-calang. Kita bagi, ini kecil, ada yang kita bagi yang besar. Yang kecil ni kita buat lap peluk. Ni kata bagi yang besar. Dan kita juga ada bandana. Ni dia. Bandana, kita ikat gitu bandana. Ada RTIC kat mana tak tahu? Kiri. Kiri ya, RTIC. Kita bagi apron. Apron ni is cotton apron, bukan plastik. Dan yang paling best, kita sumbat segala bagai tu dalam knife punya bag. Yang juga disulam. Ni letak semua dalam situ. Buka macam tu je, senang budak-budak nak pakai. Dan lepas tu habis kita gulung. Sekejap nak gulung lah, naon pula. Gulung macam itu. Lepas tu ikat. Ya, tak apalah, budak ni buat dah. Lepas tu bawa macam itu. Kan, very style. Tadi lupa nak tunjuk-tunjuk semua benda. Ni satu tak tunjuk lagi. Dalam package tu juga kita bagi safety boots, depannya ada besi ni. Safety boot tak licin, tak apa. So, itulah kisahnya. Jadi, kalau ada anak-anak anda umur 16 hingga 35 tahun, tapi kalau 35 itu macam bini anda lah, yang nak belajar seni culinary, TVET Culinary, datang mendaftar di Rich Tailors International College. Sekarang kita ada intake bulan 4 ni sampai bulan 5. Ada rebate juga, saya bagi RM500 seorang. Cepat. See you. Kalau anda nak belajar culinary, sini datang ke Rich Tailors International College ni. Sekarang ada intake bulan 4, CJ Kemahiran Malaysia tahap 2, tahap 3, TVET Culinary. Sini. Semua pinjaman, semua apa kami uruskan. Datang, yang penting minat, 16 tahun hingga 35 tahun.